saya juga memanggil beliau sebagai Abang Oto lah, atau Amrullah, Amir, atau juga banyaklah Mr. Big, dan kami sealiran sebenarnya dalam muzik keras lah. Jadi kedua orang panel kita ni, apa khabar? Sihat kedua-duanya sihat? Semoga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua-dua ini memang tidak lain adalah saya punya mentor lah. Kalau saya ke Sulawesi, memang saya akan berkunjung ke Unhas. Maka ketika kunjungan saya baru-baru ni ke Sulawesi lah, maka terdetik satu idea untuk menyambungkan idea untuk menulis atau mengkaji lebih banyak tentang tema-tema haiwan ini. Makanya saya sampaikan kepada Pak Amrullah tentang ada seorang dosen di Jabatan Sejarah di UM ini yang sangat fenomenal lah kalau di Malaysia yang menulis tentang haiwan. Banyak sekali yang ditulis oleh beliau, termasuklah gajah, harimau dan sebagainya. Ini antara buku-buku beliau lah yang saya boleh tunjukkan. Ini yang buku yang terbaru, ini bukan promote lah, tapi semoga pelajar-pelajar kita khususnya dari Jabatan Sejarah yang berminat untuk menulis tema baru ini adalah buku yang terbaru daripada beliau yang diterbitkan pada tahun ini, dan juga yang ini buku yang sudah lama jugalah, tetapi pada saya juga cukup menarik lah. Mungkin nanti insyaAllah kalau ada rezeki saya ke Sulawesi, saya akan serahkanlah kepada Pak Amrullah insyaAllah. Alhamdulillah. Dan ini pula buku yang ditulis oleh Pak Amrullah tentang pedagang Melayu di Sulawesi Selatan. Buku ini juga agak menarik kerana masih lagi menjadi rujukan untuk para sejarawan yang berminat untuk mengkaji keberadaan orang-orang Melayu khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ada lebih molek sekiranya saya memperkenalkan latar belakang kedua orang panel kita. Saya bermula dengan yang berbahagia Dr. Azharuddin, dilahirkan pada 9 April 1969. Anak kelahiran sudah tua. anak kelahiran Sabak Bernam, Selangor. Makanya pantun saya itu tadi solat Zuhur, solat Asar dari Selangor kita ke Makassar lah, kerana pertembungan antara dua negeri Selangor dengan Makassar. Jadi beliau ini adalah pensyarah kanan atau senior lecturer di Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Social Science. Memulakan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, atau kalau di Indonesia itu digelar sarjana 1 lah, S1 pada tahun 1995, juga di Jabatan Sejarah. Kemudian melanjutkan pelajaran beliau ke peringkat master atau S2 di London University, SOAS, pada tahun 1997 dalam bidang History of East Asia. Dan yang terakhir, beliau melanjutkan peringkat PhD atau S3 lah kalau di Indonesia, juga di universiti yang sama, juga di London. Pada tahun 2007, beliau mengkaji juga tentang History of East Asia di SOAS jugalah. Jadi bidang kepakaran beliau ini memang menyebutkan saja tentang Dr. Azharuddin ini memang tidak lain tidak bukan kita akan terkesima atau tertarik atau sudah tahu dengan kepakaran beliau, iaitu tentang sejarah India, juga sejarah Asia Tenggara. Dan yang terbaru ini beliau banyak menulis tentang sejarah perisikan. Ini tentang spy lah. Jadi kalau nak kursus untuk menjadi James Bond itu boleh berjumpa dengan beliau lah. Yang terbaru ini juga yang macam saya nyatakan tadi itulah, ada beberapa kajian beliau yang terbaru, iaitu sejarah haiwan. Dan yang paling latest sekali adalah tentang sejarah makanan. Jadi mungkin boleh diperkembangkan lagi Pak Amrullah. Mungkin kalau di sana kita gelar sejarah makanan itu sebagai sejarah kuliner. Mungkin nanti suatu masa kita akan buat lagi suatu mungkin webinar yang berikutnya tentang sejarah kuliner atau makanan. Okey, kita pergi ke
panel kita yang kedua tidak lain tidak bukan yang mulia lah saya kira ini yang mulia lah kerana mempunyai kerabat dari Kedatuan Luhur kalau tak salah saya lah. Beliau ini orang bangsawan lah kalau di sini istilah dia orang ada-ada lah Dr. Din. Yang berbahagia Dr. Amrullah Amir, MA. MA ni kita kena sebutkan kalau di Indonesia tu gelar dia kita kena sebut MA kalau di Sulawesi atau di Indonesia lah kita kena sebutkan. Beliau dilahirkan pada 16 Oktober 1974 di Ujung Pandang, Makassar. Melanjutkan pengajian di peringkat S1 pada tahun 1994 di Universitas Hasanuddin Unhas. Kemudian beliau melanjutkan pengajian ke peringkat S2 atau sarjana atau magister lah kalau di sana pada tahun 2007 di Universitas Gadjah Mada UGM di Jogja Pak Amrullah. Dan pada tahun 2013 beliau 2011 ke 2013? 2011, mohon maaf 2011 beliau melanjutkan pengajian di peringkat S3 atau PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi mau tidak mau Pak Amrullah ini agak dekat dengan kita dan beliau sangat memahami budaya dan bahasa juga sangat beliau memahami istilah-istilah banyak yang setelah mengambil PhD dulu di UKM lah Jadi bidang kepakaran beliau adalah sejarah Melayu, khususnya melibatkan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia dalam konteks sekitar abad ke-16-17. Kemudian juga sejarah zaman kolonial lah, era kolonial. Antara buku yang menjadi fenomenal lah kalau di Malaysia tadi saya dah tunjukkan kepada audiens iaitu Pedagang Melayu di Sulawesi Selatan, Identiti dan Kuasa. Okey, saya kira cukup itu dulu untuk tidak melengahkan kita. Kita ada dua pusingan, di mana pusingan pertama ini saya akan berikan soalan kepada panel, kemudian diperuntukkan sebanyak 25 minit untuk seorang panel. Kemudian di pusingan kedua juga ada satu soalan juga diperuntukkan sebanyak 25 minit. Tetapi kalau nak lebih, lagi baiklah pada saya. Setelah itu buka soalan kepada audiens lah. Mana yang kita sempat jawab secara virtual, kita akan jawab secara virtual. Mana yang tak sempat, kita mungkin boleh jawab melalui Persatuan Sejarah Universiti Malaya, mungkin melalui tulisan nantilah Jadi pada pusingan pertama ini saya serahkan kepada yang berbahagia mentor saya di Jabatan Sejarah lah Dr. Azharuddin untuk saya menanyakan soalan tentang sejarah haiwan di Tanah Melayu secara umum. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara ya? Boleh dengar? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertamanya kepada moderator kita Encik Alwi dan pastinya kepada yang dihormati dan dimuliakan Dr. Amrullah rakan sejawatan yang sebelum ni kenal melalui poster dan cerita-cerita daripada Alwi sahaja. Tapi malam ni kita dapat bersama secara live dan itu yang menarik tentang teknologi ni. Kita boleh bersama dan bertemu dalam satu program yang sebegini rupa. Sebelum saya nak mulakan, saya mohon izin untuk mungkin bercakap kurang daripada tempoh 25 minit. Alwi, kerana malam ni sebenarnya di Malaysia adalah malam hari raya. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada kalangan yang menyambut malam hari raya ni bersama dengan kita dalam webinar malam hari raya Deepawali ni. Masa inilah kita nak buat kuih dan masa inilah nak main mercun, masa inilah nak ikat pokok pisang dekat depan rumah dan sebagainya. Tapi sebahagian daripada audiens bersama dengan kita pada malam ni untuk meraihkan ataupun untuk mendengar perbincangan yang kita lakukan. Tajuknya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Alwi adalah berkaitan dengan haiwan. Dan soalan yang dia kemukakan kepada saya adalah sejarah haiwan di Tanah Melayu ataupun di Malaysia secara umumnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyatakan satu perkara
Alwi ada tunjukkan 2 buku saya. Yang pertama sekali adalah Dunia Haiwan di Alam Melayu, Mitos, Mistik dan Sejarah yang telah pun diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun ini, alhamdulillah. Selepas menanti beberapa tahun kerana PKP, dan pelbagai masalah lain. Tapi sebelum tu saya dah pun mengeluarkan sebuah buku berkaitan dengan ular. Ular dalam konteks mitos dan budaya masyarakat Melayu itulah. Dan di dalam itu saya juga menyentuh tentang aspek-aspek berkaitan dengan naga misalnya, yang telah pun saya bicarakan agak dalam di dalam buku itu. Dan insya-Allah kepada mereka yang berminat untuk menekuni tajuk ini dalam tempoh yang very soon, buku berkaitan dengan lembu dan kerbau akan berada di pasaran insya-Allah. Jadi satu persatu haiwan dalam pelbagai jenis itu cuba saya tekuni. Malah baru-baru ni saya tertarik berkaitan dengan beberapa jenis haiwan lain. Tetapi malangnya Dr. Amrullah, apabila saya tawarkan tajuk-tajuk berkaitan dengan haiwan ni, dia kurang menarik perhatian pelajar. Setakat hari ini saya telah pun mendedahkan haiwan ni agak lama, dekat lebih kurang 10 tahun tetapi hanya ada 3 orang pelajar saja yang menyambut cabaran saya. Yang berani untuk membuat satu kajian kerana di peringkat akhir itu, pelajar di peringkat tahun akhir akan membuat satu projek latihan ilmiah. Hanya ada 3 orang pelajar yang berani menyambut cabaran saya yang membuat tentang kuda, buaya dan juga anjing. Apabila saya tawarkan tajuk-tajuk berkaitan haiwan ni, ramai pelajar yang menyatakan tidak minat, susah dan sebagainya. Dan hal ini saya fahami kerana memang sukar untuk membolehkan pelajar memahami tentang aspek-aspek yang berada di luar perkara biasa. Jadi berbalik kepada soalan yang dikemukakan kepada saya, sejarah haiwan di tanah Melayu ni, sebenarnya kalau kita nak ikutkan satu persatu dalam konteks persejarahan, masih tidak banyak tumpuan kalangan sejarawan yang melihat kepada aspek ini sebenarnya. Jadi masih banyak ruang kosong dan perkara-perkara yang masih tidak disentuh berkaitan dengan haiwan ini. Saya nak sentuh satu perkara. Ini rakan-rakan saya di DBP dan juga mereka yang pernah terlibat mungkin akan ketawa lah. Kerana pernah berlaku satu perdebatan Encik Alwi dan juga Dr. Amrullah kita nak gunakan haiwan ataupun binatang dalam konteks budaya masyarakat Melayu. Perdebatan berjalan hampir 1 malam semata-mata nak menegaskan apakah perkataan yang kita nak gunakan, haiwan atau binatang. Tetapi rupa-rupanya penyokong binatang lebih ramai dalam mesyuarat itu hingga menyebabkan penyokong haiwan tertinggal jatuh ke belakang. Dan itu sebabnya kalau saudara dan saudari perhatikan kepada yang menonton hal inilah, dalam buku-buku teks sekolah menengah tidak ada perkataan haiwan kerana yang pro haiwan tewas dalam mesyuarat yang diadakan. Jadi perkataan yang digunakan adalah binatang. Tetapi saya masih kekal dengan haiwan Jadi itu sebabnya saya keluarkan buku Dunia Haiwan itu. Itu satu perkara lah sebagai satu tambahan. Dalam konteks yang lebih luas, hal-hal berkaitan dengan haiwan ni memang tidak menarik perhatian. Malah berlaku satu, apa kata orang tu, perdebatan lah. Sama ada sejarah haiwan sebenarnya. Haiwan ni ada sejarah ke? Itu menjadi isu. Kerana dalam kalangan sejarawan konvensional, mereka tidak melihat hal-hal yang tidak berkaitan dengan manusia ini sebagai satu bentuk sejarah. Malah profesor unggulan daripada Indonesia juga, Pak Kunto Wijoyo menyatakan tentang sejarah itu adalah berkaitan dengan manusia. Profesor Khoo Kek Kim juga menyatakan tentang hal itu. Hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu yang menjadi fokus perhatian dalam sejarah. Namun begitu, apabila kita renung secara mendalam, terutamanya dalam lewat 1990-an sebegitu rupa, telah ada wujud satu aliran baru yang melihat bahawa sejarah ini pelbagai bentuknya. New history mula muncul. Dan dalam keadaan ini bukan sekadar aspek utamanya manusia tetapi aspek-aspek lain. Jadi muncullah apa yang kita panggil sebagai environmental history, sejarah alam sekitar ataupun sejarah ekologi dan sebagainya, di mana manusia bukan main factor lagi dah. Bukan pemain utama di dalam sejarah kajian-kajian sejarah itu.
Dan saya nak rujuk satu buku yang saya fikir sangat penting yang memberi kesan kepada perkembangan sejarah animal history dalam konteks rantau alam Melayu, sebuah buku yang ditulis oleh Peter Baumgart yang menghasilkan Frontier of Fear yang diterbitkan pada tahun 2001 berkaitan dengan harimau. Tapi sebelum itu, lama sebelum itu, beberapa orang telah pun sebenarnya menghasilkan buku tentang harimau. Antara yang paling penting pastinya adalah Robert Wessing yang juga menghasilkan tentang harimau. Tapi dalam kebanyakan penulisan-penulisan itu, harimau yang menjadi rujukan adalah dari Indonesia, dari Sumatera, dari Jawa dan sebagainya. Harimau di tanah Melayu ini hanya menjadi cerita-cerita sisipan sahaja kerana tidak banyak tulisan berkaitan dengan harimau di tanah Melayu. Apa yang ada hanyalah tulisan-tulisan yang dihasilkan antara lain harimau di Terengganu, Tiger of Terengganu. Ini dihasilkan oleh pegawai-pegawai kolonial ataupun kisah-kisah memburu dalam kalangan pegawai-pegawai kolonial. Itu yang berlaku. Tetapi kalau kita perhatikan secara mendalam, kisah berkaitan dengan haiwan begitu banyak disebutkan, begitu banyak dinyatakan oleh pelbagai penulis. Munshi Abdullah menyentuhnya di dalam tulisan-tulisan beliau. Dan rekod-rekod begitu banyak berkaitan dengan haiwan ini. Jadi saya tidak fikir bahawa hal-hal berkaitan dengan haiwan ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekarang ini. Kalau sebelum ini dia mungkin merupakan sesuatu yang agak asing, yang luar biasa, tidak diterokai oleh orang lain. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, aspek berkaitan dengan haiwan merupakan antara aspek yang boleh ataupun mempunyai banyak sumber untuk diteroka. Saya tertarik baru-baru ni bila saya buka bahan-bahan lama saya tentang rekod dan dokumen, hal berkaitan dengan tikus, Dr. Amrullah. Sangat menarik. Ya, berkaitan dengan tikus. Tikus sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam sejarah sejak daripada zaman pertengahan di Eropah. Dan apabila masuk ke zaman moden itu, zaman moden juga tikus memainkan peranan penting. Dan ini yang menarik perhatian saya. Kenapa pelajar-pelajar sejarah tidak melihat hal itu? Dia suka sangat melihat benda-benda yang besar. Nasionalisme, pembentukan negara bangsa, hubungan antara negara bangsa, ekonomi dan seumpamanya. Tetapi perkara-perkara yang ada di depan mata kita tidak menjadi perhatian. Sedangkan bahan-bahan berkaitan dengan hal itu sebenarnya mudah didapati, akib dan sebagainya. Dan baru-baru ni saya terbaca, saya memperoleh buku ini Pak Amrullah. Buku ini. It's very interesting book. Dia berkaitan dengan ayam. Berkaitan dengan chicken. Henry Lawler, Why Did the Chicken Cross the World? Dan saya sangat mengesyorkan kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan buku ini. Malah saya boleh dapat dengan harga yang sangat murah. Saya tak pasti dalam duit rupiah, tapi di Malaysia harganya RM19.90 sahaja. Nanti saya boleh pesan. Minta Alwi untuk tolong berikan. Dan apa yang paling menarik tentang buku ini, perkembangan ayam dalam konteks dunia kolonial antara lain berpunca dan datangnya dari alam Melayu, daripada Nusantara. Ini yang paling menarik ni. Jadi buku ini mengemukakan tentang idea-idea tentang bagaimana ayam beredar di dunia kolonial sampailah kepada dunia moden. Jadi perkara-perkara yang sebegini yang saya sangat harapkan daripada pelajar-pelajar sebenarnya. Sesuatu yang berada di depan mata kita tetapi sangat jarang diberikan perhatian. Itu sebabnya saya menekuni hal-hal yang sebegini. Hal yang saya fikir masih mempunyai ruang yang cukup besar. Saya tidak mungkin akan berjaya untuk menghasilkan sebuah penghasilan ataupun sebuah penulisan yang baik tentang negara bangsa, tentang nasionalisme, tentang kemajuan ekonomi dan sebagainya. Kerana saya fikir orang lain mempunyai kebolehan dan mempunyai kelayakan yang lebih daripada saya untuk menghasilkan tulisan-tulisan itu. Jadi saya pergi kepada aspek-aspek yang masih jarang diberikan perhatian.
Dan haiwan merupakan satu aspek yang saya fikir cukup penting untuk diberikan perhatian kerana sumber-sumbernya ada. Sebagai seorang pengkaji sejarah, yang paling asas adalah sumber-sumber itu, dan saya dapati sumber-sumber itu memang ada, sama ada primary source maupun secondary source-nya. Dan dalam masa yang sama saya dapati bahawa bidang ini ataupun aspek ini masih sangat kurang diberikan perhatian. Dan saya fikir dunia haiwan di alam Melayu, mitos, mistik dan sejarah yang saya hasilkan itu cuba untuk membuka ruang mengenali ataupun memperkenalkan sejarah haiwan di dalam konteks di Malaysia secara umumnya dan di Asia Tenggara secara keseluruhannya. Jadi saya fikir ini merupakan satu usaha yang saya lakukan di samping penulisan yang saya tekuni berkaitan dengan pelbagai jenis haiwan yang lain. Dan daripada tulisan-tulisan ataupun daripada pembacaan-pembacaan yang saya lakukan, pastinya Sulawesi mempunyai kaitan dengan haiwan yang cukup luar biasa. Pastinya ayam memainkan peranan yang penting kerana orang Bugis memang pandai untuk laga ayam. Ya. Malah dalam konteks sejarah di Malaysia, ada kisah-kisah bagaimana orang Bugis yang datang itu berlaga ayam, menang dan sebagainya. Ada banyak kisah-kisah yang sebegitu rupa. Jadi saya fikir pertemuan dengan Dr. Amrullah hari ini mungkin dapat memberi ruang yang besar kepada kita untuk mengenali pelbagai jenis haiwan dalam konteks budaya di Sulawesi. Masih jarang Dr. Amrullah ya. Di Sumatera masih ada banyak, di Jawa pun ada banyak, tapi di Sumatera, di Sulawesi dan juga di Borneo masih sangat kurang hal-hal berkaitan dengan haiwan ini dikemukakan. Dan saya sangat berusaha hati kerana Dr. Amrullah sudi untuk bersama dengan kita malam ini. Dan saya fikir cukup dah 20 minit, Alwi? Boleh tambah lagi, Doktor? Boleh tambah lagi. Saya nak tambah satu. Saya nak tambah satu perkara saja. Ya. Saya sangat mensyurkan kepada pelajar-pelajar sejarah yang sedang dan akan membuat penyelidikan dalam konteks latihan ilmiah maupun di peringkat master dan di peringkat PhD. Cuba tekuni tajuk-tajuk yang sebegini rupa, dan tajuk haiwan merupakan satu daripada ruang yang besar, ruang terbuka luas untuk diteroka. Dan daripada pengalaman saya berkaitan dengan sumber-sumber, bahan-bahan itu kalau dalam zaman kolonial cukup tersusun rapi. Cuma nak kaji ataupun nak lihat ataupun tidak sahaja. Sama ada berkaitan dengan anjing sebagai satu contoh. Sama ada berkaitan dengan kuda. Sama ada berkaitan dengan lembu kerbau. Malah salah satu aspek yang paling penting adalah perdagangan lembu dan kerbau. Dr. Amrullah. Daripada Patani sampai ke Tanah Melayu, bagaimana lembu dan kerbau, import ekspor berkaitan dengan lembu dan kerbau itu. Jadi ini merupakan antara aspek-aspek yang boleh ditekuni. Kerbau dan lembu datang daripada Kelantan, daripada Patani, merupakan antara bahan ekspor bagi wilayah-wilayah itu ke kawasan-kawasan yang lain, termasuklah ke Pulau Pinang, termasuklah ke Singapura dan sebagainya. Sementara kuda pula menjadi antara bahan ekspor daripada Sumatera, daripada Pulau Sumbawa ke Tanah Melayu, termasuklah daripada Australia dan sebagainya. Malah satu kajian berkaitan dengan kuda boleh juga dilakukan dalam konteks sejarah haiwan di Tanah Melayu. Malah dalam kerangka yang lebih luas. Ya. Ini belum diteroka lagi dan saya sedang cuba untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitannya. Hal-hal berkaitan dengan zoo, hal-hal berkaitan dengan natural museum, hal-hal berkaitan dengan sarkis, ya, circus juga mempunyai kaitan dengan haiwan daripada alam Melayu. Harimaunya, gajahnya, ularnya, buayanya merupakan antara haiwan-haiwan yang menjadi idaman bagi kalangan mereka yang berada di luar. Sama ada zoo di Rusia, sama ada zoo di Britain, di England, natural museum di seluruh dunia. Malah satu lagi yang paling menarik perhatian saya ada sebutkan apabila saya menulis tentang buaya itu, bagaimana kulit buaya yang datang daripada alam Melayu ini, daripada Sumatera, daripada Tanah Melayu, daripada Borneo, telah menjadi idaman dan menjadi bahan ekspor penting hingga membolehkan ia menjadikan kota-kota fashion, terutamanya Paris, mendapat bekalan bahan-bahan ataupun kulit-kulit buaya daripada rantau ini. Kulit buaya daripada alam Melayu, daripada Asia Tenggara ini
merupakan antara kulit buaya yang paling cantik jika dibandingkan dengan kulit buaya dari kawasan lain, sama ada daripada India, daripada Afrika ataupun daripada Amerika Latin. Jadi ini bermakna bahawa satu kajian yang lebih teliti, lebih komplit, yang lebih lengkap boleh dilakukan berkaitan dengan pelbagai aspek berkaitan dengan haiwan. Saya hanya mengemukakan satu aspek sahaja, tetapi masih banyak lagi cabang-cabangnya yang belum dan masih boleh diteroka bagi mereka yang sedang mencari tajuk, yang berminat dengan tajuk-tajuk yang sebegini rupa. Jadi saya fikir saya berhenti di situ, Cik Alwi, ya. Dan mungkin kita akan sambung pada bahagian yang kedua nanti. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Dr. Azharuddin atas kupasan, dan pada saya tidaklah secara umum, kerana sangat menarik kupasan yang diberikan oleh beliau tadi, terutamanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan minatnya orang-orang dari luar untuk mengambil kita punya kulit-kulit binatang. Itu sesuatu yang menarik jugalah untuk diperhatikan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Dr. Amrullah untuk mengulas tentang dunia haiwan di Sulawesi Selatan. Sebab setahu kita tidak ada haiwan menurut Pak Amrullah ketika saya berdiskusi pada beliau ketika kunjungan saya ke Sulawesi. Tidak ada haiwan buas di Sulawesi Selatan seperti macan. Macan tu harimau kalau di Harimau. Jadi harap fahamlah harimau kalau di Indonesia tu disebut sebagai macan, dan gajah dan juga buaya ada. Jadi tanpa melengahkan masa, kita serahkan kepada Dr. Amrullah untuk mengupas tentang dunia haiwan di Sulawesi Selatan. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Cik Alwi atas kesempatan diberikan kepada saya, dan terima kasih yang saya hormati Dr. Azharuddin Muhammad Lali atas gambarannya yang sangat luas tentang dunia haiwan di Asia Tenggara. Saya betul-betul mendapatkan banyak pelajaran malam ini. Berbicara tentang hewan di Sulawesi Selatan, ada banyak sumber yang bisa memberikan kita informasi tentang hewan-hewan tersebut. Dan hewan-hewan yang utama dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama kuda, rusa, ayam, kerbau liar, dan buaya. Dalam naskah Lontara atau manuskrip lokal di Sulawesi Selatan, hewan-hewan ini banyak disebutkan. Demikian juga dengan rekod-rekod dari bangsa Belanda, Portugis, dan para pelancong asing. Itu cukup banyak, berlimpah. Demikian juga gambar-gambar kolonial, misalnya dari koleksi Tropenmuseum KTLV, itu cukup berlimpah. Walaupun kadang informasi yang ada di dalam situ cukup terbatas, tapi dengan menyandingkannya dengan sumber-sumber lokal dan laporan Eropa, kita bisa menemukan sebuah benang merah tentang sejarah hewan di Sulawesi Selatan, seperti itu. Pada kajian saya pertama ini, sebenarnya saya penasaran dengan haiwan rusa. Di Sulawesi Selatan itu, ketika saya melihat gambar Khomente atau Bandara yang Makassar 1920, orang Belanda menggunakan gambar rusa di dalam lambang. Dan itu membuat saya penasaran. Mengapa rusa? Saya lalu mencari sumber-sumber yang ada dan tersedia, dan saya menemukan bahwa di dalam
lontar, misalnya lontar suku Nawajo, itu salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, ada banyak ditemukan cerita tentang hewan rusa sebagai bahan buruan. Hewan buruan termasuk dengan kerbau liar, buaya, dan apa semua. Lalu saya melihat rekod-rekod dari pelancong bangsa Eropa sudah menyebutkan di abad 17 hewan rusa itu hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan. Orang biasa tak boleh. Jadi para bangsawan itu mempunyai wilayah perburuan adat sendiri. Di Sulawesi Selatan disebut ompok. Dan itu tidak boleh sembarang orang masuk. Dan bagi barang siapa orang biasa yang masuk ke dalam situ, dia akan mendapatkan denda yang cukup besar. Lalu apa yang menarik dengan rusa ini? Ternyata hewan rusa ini tidak hanya berkaitan dengan konsumsi protein saja, tetapi juga berkaitan dengan, terutama ada dua hal yang perlu diperhatikan. Berburu rusa itu, yang pertama diadakan, saya perhatikan ada dua jenis perburuan rusa yang diadakan di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu pesta perburuan rusa yang dilakukan oleh kaum bangsawan dengan mengundang para pemburu rusa terbaik di seluruh negeri dan mengadakannya di wilayah perburuan rusa milik bangsawan tinggi atau raja, dengan membangun sebuah panggung di Sulawesi Selatan disebut Langkeang, dan rusa digiring masuk ke wilayah situ, dan bangsawan pemburu rusa yang hebat yang bisa menjatuhkan rusa dengan jerat itu mendapatkan peringkat terbaik dan juga mendapatkan hadiah daripada raja. Jadi pesta tersebut adalah kesempatan dari para raja dan juga para bangsawan muda memperlihat kecakapan dan ketangkasan mereka dalam berburu rusa. Hal itu akan merujuk nanti kepada jabatan militer kepada bangsawan bangsa tersebut. Dan di situ juga berkaitan juga dengan harga diri dari kaum bangsawan. Di Sulawesi Selatan dinamika persaingan sangat tinggi. Jadi ketangkasan, kecakapan, dan apa semua itu sangat diperlukan untuk memperlihat nilai daripada bangsawan muda ini. Dan juga bisa dilihat bahwa kuda-kuda yang digunakan yang menjadi pemenang dalam ketangkasan menangkap rusa itu memiliki harga yang mahal. Biasanya mereka ditawar, tapi biasanya pemilik rusa jarang ada yang menjualnya. Itu. Yang kedua, perburuan rusa yang dilakukan oleh bangsawan sebagai kegiatan harian. Di sini kita bisa melihat bahwa lagi-lagi ini bukan berkaitan dengan konsumsi. Saya berapa kali bertemu dengan teman-teman penggiat budaya, mereka tidak pernah menyangka bahwa perburuan rusa itu berkaitan juga dengan persoalan sosial politik, berkaitan dengan peringkat masyarakat di Sulawesi Selatan. Seperti ini misalnya, perburuan rusa yang dilakukan oleh para bangsawan, yang dilakukan selama berminggu-minggu, itu bukan hanya berkaitan untuk mendapatkan daging, tapi juga berkaitan dengan untuk melakukan patroli keamanan di wilayah bangsawan tersebut. Lalu kedua, juga berkaitan dengan aktivitas
seksual kaum bangsawan. Ketika mereka berburu rusa, mereka masuki wilayah-wilayah tempat di mana rusa terdapat, dan mereka melewati kampung-kampung dan biasanya mereka bermalam, dan para pengikut itu biasanya sudah mensurvei gadis-gadis desa atau perempuan-perempuan desa yang akan menjadi tempat bermalam bagi para kaum bangsawan ini. Dan jika terjadi hubungan dan melahirkan seorang anak, maka anak itu masuk dalam peringkat anak cera, anak campuran. Dan anak cera ini cukup menarik. Karena beberapa di antara mereka terkenal menjadi pelindung perampok. Mengapa demikian? Karena secara ketika mereka masuk ke istana, mereka tidak bisa mendapatkan waris karena ibunya dari orang biasa. Sementara bapaknya itu bangsawan tinggi. Sedangkan di luar istana, darahnya terlalu tinggi. Karena bapaknya raja atau bangsawan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak di antara mereka melakukan perlindungan kepada perampok. Jadi ada wilayah-wilayah yang akan dilewati, itu harus meminta izin dari mereka. Seperti itu juga. Dan yang kedua juga yang menarik, bahwa hubungan yang terjadi itu membangun hubungan patron klien antara bangsawan dengan keluarga orang kampung tersebut, yang dibutuhkan nanti kalau misalnya ada perang atau apa semua, kerabat itu menjadi bagian dari pengikut raja yang dibutuhkan untuk kemiliteran. Demikian juga sebaliknya, jika ada ancaman dari bangsawan lain, maka pihak bapaknya akan menjadi pelindung dari keluarga tersebut. Jadi ini hal yang menarik. Jadi rusa itu bukan hanya berkaitan dengan hewan liar yang diburu untuk dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan banyak aspek sosial, politik, patron klien, persaingan di dalam masyarakat. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seperti itu. Demikian juga misalnya dengan kuda, ayam, buaya. Saya sementara mengumpulkan sumber-sumber tersebut dan menemukan seperti apa yang disebutkan oleh dokter tadi, bahwa tema-tema ini sangat menarik untuk dibahas karena sampai hari ini pun persoalan-persoalan dari hewan-hewan ini masih berlanjut. Seperti bagaimana susahnya menghilangkan sabung ayam di masyarakat Sulawesi Selatan, itu karena bagian dari budaya. Seperti itu. Begitu juga dengan bagaimana pemahaman tentang buaya. Jadi buaya sampai hari ini pun di zaman teknologi seperti ini masih ada orang yang percaya bahwa dia kembar buaya. Pak, saya seketika soalan untuk berkenaan dengan kembar buaya nanti kita akan tanyakan kepada pasangan kedua ya. Makasih. Mohon maaf, atau mau tambah lagi atau? Oke, saya kembali ke rusa lagi. Ke rusa. Jadi kajian ini sementara saya hampir sudah selesaikan lagi, sementara direview oleh seorang profesor untuk memperbaiki lagi, insya Allah akan terbit dalam waktu dekat, dan saya harap itu bisa menjadi bahan masukan. Saya juga butuh kritikan dari Dr. Asarudin apa semua mengenai hal tersebut, dan
Saya harap saya bisa belajar nanti bagaimana kajian-kajian tentang hewan ini menjadi satu topik yang menarik. Karena di Asia Tenggara, kajian tentang hewan utamanya yang dilakukan oleh orang lokal belum banyak. Dari sudut pandang lokal itu belum banyak. Saya masih melihat laporan-laporan yang dibuat oleh tulisan-tulisan dibuat oleh orang asing belum menangkap esensi di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sementara seperti itu, Cik Alwi. Ya, terima kasih diucapkan kepada Pak Amrullah atas kupasan daripada beliau tadi, sangat menarik ya, tentang kisah perburuan rusa atau di Makassar itu disebutkan sebagai jonga. Rusa itu dia dipanggil jonga kalau di Makassar ya. Di Tanah Melayu juga kalau tak salah saya juga ada perburuan rusa ya, kalau tak salah saya ya, Dr. Din. Yang menyebabkan juga golongan-golongan bangsawan lah, kerana harga daging rusa itu ya sangat mahal ya. Kalau di Borneo atau di Sabah itu rusa itu dipanggil sebagai payau. Payau kalau di Borneo lah, khususnya di Sabah, rusa itu dipanggil sebagai payau. Dagingnya memang sangat sedap tetapi sangat mahal lah ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi ke pusingan yang kedua lah ya. Pusingan kedua ni macam yang saya nyatakan sebentar tadi, setiap soalan dikemukakan akan mengambil masa dalam 25 minit, kalau lebih lagi baguslah. Jadi banyak lagi input yang akan dikongsikan. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia mentor saya, Dr. Azharuddin, bertanyakan soalan tentang serba sedikit tentang mitos dan mistik haiwan di alam Melayu lah. Silakan Doktor. Terima kasih Alwi. Kita tak boleh lama-lama Alwi sebab maruku belum siap. So nak kena masak maruku malam ni. Tapi saya sangat terima kasih kepada Dr. Amrullah kerana membawa satu aspek yang saya fikir ini pertama kali saya dengar berkaitan dengan pemburuan rusa di Sulawesi. Walaupun daripada tulisan-tulisan dan pembacaan yang saya lakukan, ia bukanlah sesuatu yang asing dalam konteks alam Melayu kerana rusa memang merupakan antara haiwan yang menjadi buruan bagi kalangan bangsawan. Cuma dalam konteks yang berbeza. Saya sangat tertarik dengan sisipan beberapa aspek penting yang dikemukakan oleh Dr. Amrullah tadi. Termasuklah bagaimana hal-hal berkaitan dengan aktiviti seksual yang turut berlaku dalam kalangan bangsawan ini. So, saya sebut itu kerana dalam konteks budaya masyarakat Melayu, haiwan, terutamanya haiwan-haiwan utama, memang mempunyai kaitan dengan apa yang dipanggil sebagai elemen mistik ini. Haiwan utama yang saya maksudkan adalah seperti harimau, seperti buaya, seperti gajah dan sebagainya. Terutamanya yang tiga ni lah, dalam konteks budaya masyarakat Melayu, ini merupakan tiga haiwan utama yang dianggap menjadi penghuni dan juga haiwan-haiwan yang paling penting dalam masyarakat. Jadi kenapa saya katakan begitu? Kerana pelbagai anggota badan haiwan ini, termasuklah harimau, buaya dan juga gajah ini, mempunyai kaitan dengan keinginan terutamanya orang lelaki untuk meningkatkan tenaga seksual mereka. Dan luar biasa sekali. Tidak ada cerita tentang keinginan daripada pihak wanita. Yang ada semua lelaki. Sama ada dia cula buaya ke, sama ada tentang cula harimau ke, sama ada tentang mani gajah ke, semuanya adalah lelaki. Dan di situ elemen mistiknya, kerana pelbagai elemen mistik dalam konteks fizikal haiwan itu sendiri. Haiwan itu dipercayai mempunyai khasiat yang luar biasa, bukan sekadar untuk meningkatkan tenaga seksual, tetapi aspek-aspek perubatan yang lain. Dan itu menyebabkan pelbagai jenis anggota haiwan ini menjadi mempunyai permintaan yang tinggi. Well, soalan yang dikemukakan kepada saya adalah mitos dan mistik.
Dan ini sebenarnya merupakan antara perkara yang saya ketengahkan dalam buku saya, Dunia Haiwan di Alam Melayu, Mitos, Mistik dan Sejarah. Mitos bermakna apa yang saya fahami dan yang saya kemukakan dalam buku itu adalah hal-hal berkaitan ataupun kisah-kisah yang berkaitan yang telah pun dianggap pernah berlaku. Ya, pernah berlaku. Suatu ketika dahulu. Tanpa menyebutkan tarikhnya, tanpa menyebutkan bilakah ia berlaku, tapi ia pernah berlaku dan dipercayai ia berlaku. Sangat kuat kepercayaan itu. Dan mistik pula adalah perkara-perkara yang dianggap luar biasa. Perkara gaib. Perkara-perkara yang sukar difahami oleh pemikiran biasa. Jadi dalam keadaan ini kita dapati bahawa mitos dan mistik ini bagi seorang pengkaji ataupun pelajar sejarah seperti saya, mitos dan mistik ni sepatutnya tak ada dalam kamus sejarah. Kerana pertamanya, ia banyak sekali sukar untuk dibuktikan. Ia kadang-kala hanya berdasarkan kepada daya imajinasi seseorang. Ataupun kisah itu diperbesar-besarkan. Ataupun ia tidak rasional. Nanti mungkin Pak Amrullah akan bercerita tentang bagaimana kepercayaan masyarakat Sulawesi terhadap buaya. Dan ia bukan sesuatu yang asing kerana dalam masyarakat budaya di alam Melayu ada kepercayaan sebegitu rupa. Dalam kalangan masyarakat Borneo misalnya, ada perkara itu. Dalam masyarakat di Sumatera, ada perkara yang sebegitu rupa. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Jadi perkara-perkara yang sebegini rupa sebenarnya sukar untuk diterjemahkan, sukar untuk diterima oleh kalangan historian sejarah seperti kita ni, Dr. Amrullah. Kerana dia di luar kerangka pemikiran biasa. Tidak ada bukti yang menyatakan ataupun menunjukkan tentang perkara itu kecuali kepercayaan seseorang itu. Jadi dalam keadaan ini, maka apakah pentingnya mitos dan mistik dalam konteks sejarah haiwan ini? Saya dapati bahawa mau tak mau untuk memahami budaya masyarakat, sejarah masyarakat itu, elemen-elemen mitos dan mistik ini perlu ada. Tapi perlu bijak untuk diasingkan yang mana mitos dan yang mana sejarah. Jadi ini yang perlu dilakukan untuk kita memahami tentang dunia haiwan. Kerana banyak sekali perkara-perkara yang sukar kita fahami. Sebagai satu contoh mudah, saya ada kemukakan dalam buku saya berkaitan dengan bujang senang. Encik Alwi mesti tahu tentang kisah bujang senang. Seekor buaya yang luar biasa yang mempunyai yang dianggap sebagai keramat. Dalam secara praktisnya, secara rasional, bujang senang dah mati kerana berjaya ditembak. Bujang senang dah mati. Malah kita ada jasadnya, kita ada tengkoraknya, kita ada kisahnya. Tetapi bagi kalangan masyarakat di Sarawak, di Sungai Rejang, di Sungai Sekrang terutamanya, bagi masyarakat itu, bujang senang tak mati. Kerana bujang senang yang mati ataupun jasad yang mati itu bukan bujang senang. Jadi kepercayaan yang sebegitu rupa masih berakar dalam masyarakat. Dan perkara-perkara yang sebegini, hal-hal berkaitan dengan kisah-kisah mistik dan mitos ini begitu banyak sekali. Kalau saya nak sebutkan satu persatu, kita tak cukup masa. Alwi, tak sempat kita nak masak maruku malam ni. Ada banyak. Walau macam mana saya nak sebut satu dua perkara lah berkaitan dengan mitos dan mistik ini yang masih sukar difahami. Kisah berkaitan dengan bagaimana apa yang dipanggil sebagai orang kerinci. Alwi, saya ada sebutkan tempoh hari dalam sembang-sembang kita, bagaimana orang kerinci ni sangat sinonim dengan harimau jadian. Malah sampai ke hari ini. Cuma dekat Malaysia ni sayangnya kampung kerinci dah tak ada, Alwi. Ada. Kita dah tak ada. Sekarang kita dah jadi bangsa South. Kerinci, sejarah kerinci dan harimau kerinci, harimau jadian, orang kerinci jadi harimau semakin tenggelam. Tetapi yang menariknya, kaitan ataupun bagaimana sinonimnya orang kerinci dengan harimau jadian ini dipercayai dalam seluruh masyarakat pelbagai etnik di Tanah Melayu termasuk terutamanya. Sebut saja tentang orang kerinci, yang pertama sekali akan terbayang adalah harimau jadian. Ini cukup luar biasa kerana hal ini berterusan sejak daripada zaman pra-kolonial sampailah kepada zaman kolonial, sampailah kepada abad yang ke-21 ini.
sampai ke hari ini setengah-setengah masyarakat masih lagi percaya bahawa orang Kerinci boleh jadi harimau jadian. Apatah lagi apabila ditunjukkan kawasan-kawasan perkampungan orang Kerinci itu memang simbolnya, memang tugu-tugunya adalah harimau. Kalau di Sumatera. Jadi ia semakin menguatkan lagi kepercayaan itu. Dan tulisan-tulisan yang ada juga menunjukkan tentang perkara itu. Well, orang sejarah akan merasa skeptikal dengan kepercayaan itu. Orang sejarah akan merasa skeptikal termasuklah dengan tulisan-tulisan yang dikemukakan oleh Zakbar. Zakbar ada menulis tentang harimau jadian ataupun harimau keramat. Harimau keramat ni cerita lain lah. Itu satu hal lagi tapi punya kaitan dengan harimau jadian. Zakbar menghasilkan tulisan-tulisannya berkaitan dengan hal itu. Tetapi orang sejarah cukup skeptikal. Orang sejarah ni dalam hal-hal yang sebegini rupa, Alwi dan Dr. Amrullah, mungkin dia nak tengok depan mata dia, orang tu jadi harimau, baru dia akan jadi percaya. Ini satu masalah orang sejarah ni. Oleh kerana tidak ada dokumen dan sebagainya, maka dia nak tengok orang tu berubah jadi harimau, maka dia akan percaya, yes, harimau tu ada. Jadi sampai ke tahap sebegitu rupa. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan mitos dan mistik inilah yang berada dalam kerangka fikir orang Melayu ketika itu. Penghormatan yang begitu tinggi terhadap harimau sebagai raja rimba, hingga menyebabkan adanya kepercayaan bahawa di kawasan-kawasan yang tertentu adanya kampung harimau yang membolehkan harimau itu bergerak seperti manusia, ada perkampungan dia. Dan disebutkan bagaimana kedudukan Gunung Ledang dalam keadaan ini. Gunung Ledang menjadi antara kawasan mistik yang luar biasa kerana di situ ada perkampungan harimau. Dan ada perkampungan lain di Tanah Melayu ini. Ada 3 ataupun 4 perkampungan harimau jadian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kepercayaan yang sebegini rupa telah pun berakar umbi dalam kalangan masyarakat. Dan kalau kita sebar luaskan kepercayaan yang sebegitu rupa, ia bukan semata-mata berada dalam kalangan orang Melayu di Tanah Melayu, tetapi juga di Jawa, di Sumatera. Malah yang paling menarik sekali bagi saya dalam konteks ini adalah bagaimana kepercayaan ini berada dalam masyarakat di mana ada harimau. Dalam budaya masyarakat di China, dalam budaya masyarakat di India, perkara yang sama berlaku. Kepercayaan bahawa adanya manusia yang boleh berubah menjadi harimau, vice versa. Dipanggil sebagai war tiger. Dan ada perkampungan dia dan sebagainya. Jadi ia merupakan satu fenomena universal, sejagat dalam konteks masyarakat yang berdampingan rapat dengan harimau sebagai dalam alam mereka, dalam alam kehidupan mereka. Jadi di mana ada harimau, ada kisah-kisah yang sebegitu rupa. Jadi perkara-perkara mistik dan mitos ini bukan sekadar hanya pada satu haiwan, tetapi haiwan-haiwan yang lain juga. Sebagai satu contoh yang sedang saya dalami misalnya adalah bagaimana perkaitan antara kijang dengan emas. Kalau saudara dan saudari perhatikan yang ada di Malaysia mesti mempunyai kaitan ataupun mempunyai sedikit sebanyak pengalaman dengan duit kijang. Duit kijang daripada Kelantan. Malah simbol kijang daripada Kelantan mempunyai kaitan dengan emas itu. Bank negara simbolnya adalah kijang. So kijang mempunyai kaitan dengan emas. Di mana ada kijang, di situ ada emas. Dan begitu rupa kepercayaannya. Dan kijang boleh menunjukkan di manakah emas itu berada. Sebelum seseorang mencari dan mengorek emas dan sebagainya, kijang merupakan antara penanda yang paling penting. Dan hal-hal yang berkaitan dengan buaya cukup banyak. Buaya juga boleh berubah menjadi manusia dan kepercayaan itu bukan sahaja ada di alam Melayu. Malah dalam kalangan masyarakat di Thailand hal itu berlaku. Ada alam di dalam air yang mempunyai kehidupan seperti manusia. Buaya itu boleh berubah seperti manusia, berjalan, makan dan sebagainya. Dan hal yang sama berlaku terhadap gajah. Dunia mistik dan mitos yang merangkumi kehidupan haiwan ini cukup luar biasa kalau kita nak tekuni. Tetapi bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kita adalah bukti-bukti yang berdasarkan kepada penulisan-penulisan daripada pengembara dan seumpamanya.
tidak ada dokumen yang khusus yang menyatakan tentang perkara itu. Jadi dekat sini yang membezakan di antara kisah mitos dan mistik dengan apa yang kita panggil sebagai sejarah itu. Apatah lagi kalau sejarah itu adalah berasaskan kepada dokumen dan juga sumber-sumber yang nyata, sama ada dia dalam bentuk lontara ke, kalau dalam konteks Sulawesi, dalam bentuk dokumen-dokumen tulisan-tulisan seperti kitab tip ke, ataupun seperti mentera gajah ke yang ada itu. Jadi perkara ini yang meletakkan satu garis besar di antara elemen mitos dengan mistik di dalam konteks pemahaman kita terhadap haiwan dengan apa yang kita panggil sebagai sejarah. Itu sebab saya letakkan garis besar kat situ. Ada banyak elemen-elemen mitos dan mistik saya masukkan. Seperti contoh tentang harimau jadian, gajah jadian dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, apakah yang menjadi asas kepada sejarah itu? Antaranya termasuklah aktiviti memburu haiwan antara lain. Very clear, very historical. Ada banyak sumber-sumber dan juga bukti-bukti menyatakan tentang perkara itu. Tentang bagaimana penjagaan haiwan. Mentera gajah merupakan antara sumber yang sangat penting. Kitab tip merupakan antara sumber yang cukup penting berkaitan dengan hal itu. Dan perkara-perkara yang sebeginilah yang sebenarnya menjadi asas kepada apa yang saya panggil minat terhadap sejarah haiwan ini. Kerana kepelbagaiannya itu. Dan kalau Dr. Amrullah melihat rusa dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks memburu itu, saya dapati bahawa konteks di tanah Melayu, konteks memburu seladang merupakan antara aspek yang cukup penting. Malah dalam terutamanya ketika zaman kolonial. Bagi pegawai-pegawai kolonial British yang ada di tanah Melayu, sekiranya dia tidak berjaya untuk membunuh seladang, maka dia tidak dianggap sebagai benar-benar handal, sebagai seorang pemburu. Jadi seladang merupakan antara haiwan yang menjadi dan menduduki senarai teratas dalam senarai buruan mereka. Selain daripada harimau, selain daripada gajah. Memburu gajah juga mempunyai sejarah yang cukup menarik. Itu sebabnya kita ada apa yang kita panggil sebagai senapang gajah. Alwi, kita ada senapang gajah ya. Kita tak ada senapang harimau, kita tidak ada senapang seladang dan sebagainya. Kita ada senapang gajah. Jadi ini istilah yang digunakan bagaimana penggunaan senjata api menyebabkan kepupusan haiwan ketika zaman kolonial itu. Pegawai-pegawai kolonial ini menjadikan aktiviti memburu mereka di hujung minggu sebagai antara aktiviti utama. Sehingga lama kelamaan wujudnya kepupusan haiwan. Malah dalam masa yang sama, mereka yang berminat untuk menjalankan aktiviti ini memburu ini kemudiannya menjadi orang yang paling lantang untuk memelihara dan memelihara haiwan. Jadi timbul idea konservasi haiwan. Jadi muncullah apa yang kita panggil taman negara. Alwi, taman negara lahir daripada apa yang telah pun dilakukan oleh pegawai British ini. Gajah semakin kurang, harimau semakin kurang. Bila dia dapati dia semakin kurang, pandai pula dia kata bahawa harimau dan haiwan liar dekat tanah Melayu dah semakin kurang. Kita kena jaga dia. Jadi dibuatlah taman negara. Orang yang sama juga. Orang yang memburu itu dan orang yang melakukan konservasi haiwan. Jadi ini perkara yang mempunyai kaitan sama ada langsung ataupun tidak langsung dengan perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan haiwan itu. Jadi perkara-perkara yang sebegini rupa membawa kita kepada dua kerangka fikir yang saya fikir perlu untuk diperjelaskan. Yang pertama sekali tentang mitos dan mistik yang masih berlegar dalam kalangan masyarakat. Ya. Apakah dia mitos dan mistik yang diperkatakan itu? Ada banyaklah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan dalam masa yang sama, di manakah garis pemisah di antara mitos dengan mistik dan juga yang sejarah itu? Jadi keadaan ini kalau kita fahami dengan teliti, maka perkara ini akan membolehkan kajian-kajian berkaitan haiwan itu lebih berpijak di bumi nyata. Bagi saya lah, ya, berpijak di bumi nyata. Dalam arti kata tidak hanya sekadar mitos dan juga mistik sahaja, tetapi dalam masa yang sama dia boleh dikemukakan sebagai antara satu penemuan. Saya fikir ini penemuan lah yang cukup penting untuk memperkayakan pemahaman kita tentang alam Melayu, tentang sejarah budaya dan juga kerangka fikir orang Melayu dalam kehidupan mereka seharian.
kita perlu fahami kerana ketika itu mereka berdampingan dengan hutan. Jadi oleh kerana kebanyakan haiwan ini berada dalam kehidupan hutan, jadi mereka perlu mencari solusi yang tertentu untuk menghadapi haiwan ini. Dan daripada sinilah lahir pepatah petitih dan sebagainya. Lahir bagaimana idea-idea mereka untuk menyelamatkan diri daripada haiwan. Malah wujud keinginan-keinginan untuk bekerjasama dengan kehidupan haiwan. Hidup secara bersama. Ini cukup luar biasa, Dr. Amrullah. Saya dapati ini berlaku di Sulawesi. Ini juga di Borneo. Ini juga di Sumatera. Bagaimana masyarakat di sungai-sungai utama misalnya hidup berdampingan dengan buaya. Tulisan-tulisan pada abad yang ke-16 dan 17 mengenai kehidupan masyarakat di alam Melayu ini menunjukkan kepada kita bahawa masyarakat ketika itu hidup berdampingan dengan buaya. Di situ ada buaya, di situlah di tempat mandi dan sebagainya. Malah di sana dan di sini pada hari ini juga ditunjukkan. Saya sempat saksikan dekat TikTok tak silap saya. Bagaimana seorang lelaki itu bagi makan buaya dan buaya itu datang, boleh dipanggil dan sebagainya. Jadi perkara ini masih berlaku sampai ke hari ini. Dan ini merupakan satu warisan yang telah pun dialami, telah pun diambil sejak turun-temurun, sejak sekian lama. Dan catatan-catatan bagaimana hubungan manusia dengan haiwan liar ini bukanlah sesuatu yang cukup luar biasa ketika itu. Dan keadaan inilah sebenarnya yang membolehkan kita semakin memahami tentang ekonomi, sosial maupun politik di alam Melayu. Dalam konteks di Jawa misalnya, bagaimana harimau dan juga buffalo, kerbau dijadikan sebagai simbol kuasa golongan bangsawan. Dan ini juga merupakan suatu yang cukup menarik untuk diberikan perhatian. Dan hal ini juga berlaku di tanah Melayu. Bagaimana laga harimau dengan laga kerbau pernah dicatatkan berlaku di negeri Perak. Walaupun kemudiannya dia hilang kesan daripada sukarnya untuk mendapatkan harimau dan etc. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita adanya kehidupan yang berdampingan dengan haiwan dan juga menjadikan haiwan itu sebagai satu bentuk simbolis dalam kehidupan ekonomi sosial politik masyarakat itu. Jadi perkara-perkara yang sebegini juga menentukan di manakah kedudukan apa yang kita panggil sebagai mistik, mitos dan sejarah itu. Jadi Alwi, saya mungkin tak dapat cakap lebih panjang daripada itu tentang mistik, mitos dan mistik ini. Mungkin kalau ada soalan nanti kita akan jawab kemudian nanti dalam Q&A. Alwi? Ya, terima kasih Doktor atas kupasan yang panjang lebar tentang dunia mitos dan mistik haiwan khususnya di alam Melayu lah. Seterusnya kita pergi kepada Pak Dr. Amrullah dengan soalan bagaimanakah hubungan atau kembar haiwan dengan manusia yang sering dikaitkan dengan di Sulawesi Selatan lah, seperti yang disebutkan tadi oleh Dr. Azharuddin. Boleh kiranya Pak kupas dengan lebih luas tentang keberadaan atau kepercayaan dunia kembar haiwan di Sulawesi Selatan. Silakan, Pak. Dilan, tak dengar. Dr. Amrullah, tak dengar. Kamera, speaker tolong on speaker. Audio. Mic. Mikrofon Dr. Amrullah take cuba ni. Unmute. Bukan boleh dikawal ke? Technician. Okay. Halo. Silakan. Dah. Boleh. Okey. Terima kasih paparan yang sangat menarik dari Dr. Azharuddin tadi tentang mitos dan hubungannya dengan binatang.
Dan sebelum saya masuk ke soalan buaya, kami juga seringkali diajarkan oleh tua-tua kami misalnya, kalau merantau ke Sumatera atau apa, sebut saja bilang, jika kita bertemu dengan harimau, saya cucu Saweri Gading. Karena menurut orang-orang tua di Luwu itu, harimau itu adalah kucingnya atau piaraannya Saweri Gading. Jadi katanya kalau berjumpa dengan hewan tersebut, bilang saja saya cucu Saweri Gading. Jadi hal-hal seperti itu kami diajarkan apa semua juga. Begitu juga kemarin ketika 2 hari yang lalu saya berjumpa dengan paman saya, bercerita tentang bagaimana menaklukkan kerbau liar. Dia memberitahukan, dulu itu di kampung saya kerbau liar sangat banyak, dan untuk berburu itu tidak mudah untuk menggiring mereka masuk ke dalam kandang atau jebakan itu perlu keahlian, dan ternyata juga perlu mantra. Dan itu mereka menyebutkan mantra hal tersebut, dan mereka yakin bahwa dengan mantra tersebut, dengan menggaris di tanah, kerbau tak akan berani lewat. Namun itu bahaya juga. Jika digunakan di manusia, manusia boleh mati. Seperti itu. Dan saya jadi tertarik untuk melihat bagaimana kehebatan orang-orang dulu mencoba memahami dan mengatasi binatang dan alamnya. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan soal kembaran rusa? Buaya. Sampai hari ini pun sering banyak di dalam berita tentang buaya yang memiliki kembaran manusia, atau manusia yang memiliki kembaran buaya. Saya pun punya pengalaman seperti itu di masa SD. Saya mengingat keluarga itu biasa naik ke perahu untuk melepaskan makanan, sesembahan di muara, dan saya dengan mata kepala sendiri melihat buaya berjalan di samping, dan datuk saya menyebutkan itu adalah nenek kita. Saya bilang, waduh, ya tunan buaya juga. Dan menarik juga, pengalaman juga ketika saya bertemu seorang bomo, dia melihat, kamu punya nenek buaya. Saya bilang, waduh, itu dan apa ya, mau tak mau saya mencoba mencari, dan apa semua ini belum masuk di akal saya. Ya. Tapi ada juga di wilayah kampung saya, ada satu keluarga 7 turunan pasti ada yang dimangsa buaya. Dari garis itu saja. Itu yang menarik. Itu cerita dari bapak saya, dari kakek saya, bahwa di daerah tersebut ada satu turunan yang selalu itu saja yang dimangsa oleh buaya. Entah ada sumpah atau apa kalau gitu. Tapi hal itu cukup menarik juga, bahwa bagaimana hubungan manusia dengan buaya. Ya. Tentang buaya kembar, saya saja yang lahir di ujung pandang di Makassar, di sebuah bandaraya, ada satu sungai yang melintas sebelum saya ke kampus, Sungai Telok namanya. Seringkali dijumpai buaya muncul di sana dan diakui sebagai kembaran dari penduduk yang tinggal di situ. Disebutkan bahwa karena jarinya 5. Disebutkan bahwa itu jari 5. Ya. Tapi kan kalau secara analisis kita, jari buaya depan memang 5, di belakang 4.
Ya, itu kan. Tapi orang-orang mungkin karena nggak pernah melihat atau mempelajari buaya, ketika melihat buaya adalah tangannya 5, menganggap itu bagian dari dari manusia, kembar dari manusia. Dan itulah mungkin gunanya ilmu pengetahuan untuk hal-hal tersebut. Tapi dari dulu hubungan manusia dengan buaya di Sulawesi Selatan itu mendapat banyak penghormatan. Di wilayah Bugis, buaya itu disebut dengan Tori Salo atau orang yang ada di sungai. Kalau di Luwu disebut Ampu Salo atau orang yang menguasai sungai. Dan mereka juga dipanggil dengan nenek. Itu saya pikir adalah cara pandang manusia hubungannya dengan alam. Dan kita bisa lihat sendiri, misalnya di Batavia sendiri, orang di masa VOC, buaya-buaya itu dibiarkan karena dianggap bisa membersihkan kotoran-kotoran, bangkai dan apa semua. Ya, jadi saya pikir buaya itu bukan hanya berfungsi sebagai bukan hanya sebagai binatang liar, tapi dia juga punya untuk dalam ekosistem lingkungan. Jadi saya pikir ketika kita melihat data-data, terutama di awal abad 20, perburuan buaya besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial memutus hubungan masyarakat lokal dengan buaya. Seperti itu. Padahal dulu buaya itu menjadi bagian dari masyarakat. Saya ingat ketika 2020, 21, 22, saya ikut survei cagar budaya di Kalimantan sampai ke Mahakam Hulu. Saya diajarkan oleh kawan di wilayah yang banyak buayanya. Mereka bilang nggak buaya itu nggak sembarangan memangsa manusia, kecuali di masa antara gelap dan terang, subuh menjelang pagi atau petang menjelang malam. Di situ buaya biasanya sulit membedakan manusia dengan binatang atau mangsanya. Jadi ada banyak kejadian orang dimangsa buaya itu pada waktu-waktu tersebut. Saya diajarkan oleh kawan tentang bagaimana memahami buaya. Jadi kisah tentang manusia kembar buaya tentu saja bagi kita orang sejarawan dan berpikir rasional itu tidak mungkin. Tetapi di dalam masyarakat yang menganggap itu bagian dari kebudayaan dan itu terutama oleh masyarakat yang dekat dengan sungai, itu kemungkinan untuk memperlihatkan legalitasnya bahwa dia adalah memiliki hubungan yang dekat dengan sungai tersebut, sehingga bisa jadi dia akan diangkat sebagai orang yang menjadi perantara antara masyarakat tersebut dengan sungai. Itu berkaitan juga dengan hierarki di antara mereka. Jadi persoalan-persoalan ini memang perlu dikaji dan dianalisis lebih jauh dalam kajian sejarah dan kebudayaan, karena tidak banyak kajian tentang ini secara mendalam. Dan mitos ini dibiarkan di dalam masyarakat. Dan saya pikir itulah gunanya kita sebagai akademisi untuk bisa mengkaji ini lebih dalam sehingga masyarakat mendapat kecerahan tentang hubungan manusia dengan binatang dan hewan liar ya. Mungkin sementara begitu.
Uh, uh, ni Dr. Amrullah, sebenarnya tidak ada masalah untuk menggunakan perkataan binatang ataupun haiwan. Kerana dua-duanya mempunyai maksud yang sama. Ya, tulisan saya tidak menggunakan binatang, saya menggunakan hewan liar. Ya, haiwan. Satu lagi, bagi kita di Malaysia, terutamanya bagi orang Kelantan, apabila kita merasa marah dan merasa tak suka kepada seseorang, penggunaan perkataan binatang itu nampak lebih berkesan daripada penggunaan perkataan haiwan. Benatar tu. Dan itu betul, dia nampak lebih keras begitu. Haiwan ni kalau kita gunakan dalam nada macam mana pun dia tak boleh, dia nampak lembut. Lembut, betul. Jadi dia boleh saja gunakan haiwan dan binatang. Kedengaran bunyi halus kalau haiwan. Cuma saya tertarik tadi Dr. Amrullah sebut tentang bagaimana kembar buaya. Tapi kisah buaya ni juga cukup menarik. Saya nak sebutkan satu perkara saja, Alwi, sebelum kita pergi Q&A. Di dalam satu kajian yang ataupun penulisan dan kajian yang dilakukan, setiap buaya di dalam perut dia ada batu. Ada batu. Dan memberi maksud dan makna batu itu juga cukup menarik. Bagi seorang saintis dan ahli sains, batu itu merupakan satu elemen natural untuk mencernakan buaya, makanan buaya. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada mistik dan mitos ini, percaya bahawa jumlah batu yang ada dalam buaya itu mempunyai dua makna. Yang pertama sekali, jumlah orang yang dia dah makan, dia dah serang. Itu satu. Yang kedua adalah jumlah sungai di mana dia memasuki kawasan itu. Jadi bila dia masuk kepada sungai baru, dia akan makan satu batu. Dia akan masuk sungai baru, dia akan makan satu batu. Jadi bagi seekor buaya yang mempunyai jumlah batu yang besar, yang banyak, melebihi jumlah yang daripada buaya-buaya lain, akan dianggap sebagai antara penguasa buaya dari kawasan itu. Jadi ini pentafsiran yang berbeza-beza di antara seorang saintis dan juga mereka yang melihat budaya daripada sudut mitis dan mestok dan budaya itu. Jadi begitu pasal buaya. Nak cerita pasal buaya cukup banyaklah, tapi kita bagi ruang kepada Alwi mungkin untuk memperkatakan sesuatu. Alwi? Saya kira kita ambil soalan daripada audiens. Oh, ada soalan? Ada soalan dari audiens. Saya kira soalan ni boleh diwakilkan atau diberikan kepada dua panel sekaligus lah, kerana ia berkaitan dengan apakah unsur perlambangan daripada haiwan itu. Ini soalan daripada Ainul Amris Ismail, daripada, saya tak pasti daripada mana, tapi daripada Facebook lah. Bagaimana haiwan itu boleh dijadikan ikon kepada kehidupan Melayu? Contoh kisah Musang Berjanggut. Ni cerita P. Ramlee lah Pak Amrullah. Tentang kisah, kemudian tentang kisah semut yang dikaitkan dengan semangat bekerjasama. Hari ini adakah haiwan masih menjadi sebahagian budaya dan kaitan pembangunan kehidupan manusia di alam Melayu? Jadi saya serahkan terlebih dahulu kepada Dr. Azharuddin tentang apakah kisah haiwan ini boleh diangkat sebagai ada sesuatu atau simbol perlembangan yang menjadi semacam unsur kekuatan, unsur kekuasaan dan sebagainya. Silakan. Nanti Idol bagi soalan susah-susah, nanti saya nak kenakan dia. Sebelum saya jawab soalan Ainul tu, Dr. Amrullah, Unhas ada dalam jata dia, ada haiwan di dalamnya. Ya. Ayam jantan. Jantan, otter. Apa maksudnya? Itu pendapat dari Spellman terhadap orang-orang Makassar yang berani melawan VOC. Jadi perlu waktu yang sangat lama untuk VOC menaklukkan Makassar. Jadi dia butuh perlu bantuan daripada sekutu Bugis dia. Dan
Spelman menyebutkan mereka the Hanses van Oosten, ayam-ayam jantan dari timur. Sebenarnya ayam jantan dari timur itu ditujukan kepada orang-orang Makassar, bukan hanya kepada Sultan Hasanuddin saja, tetapi keberanian dari orang-orang Makassar. Alright. Dan sebagai alumni UKM, Dr. Amrullah, ada berapa harimau di dalam jata UKM? Ada dua. Ada dua ya. Ada dua? Ataupun ada satu? Okey, berbalik kepada soalan yang dikemukakan. Harimau dianggap sebagai haiwan yang bijaksana. Ya, haiwan yang bijaksana, pandai, mampu untuk hidup, untuk survive dalam kepersekitaran yang pelbagai. Dia mampu untuk kalau di kawasan berair, dia mampu untuk berenang dengan pantas. Ya, dia merupakan seekor haiwan yang mempunyai kebolehan untuk berenang. Malah harimau di Singapura datang daripada Johor. Dia berenang, bukan ikut tambak Johor, tapi dia berenang. Dan etc. Jadi dalam tahap awal, apabila universiti-universiti dibentuk di Malaysia, 3 universiti terawal, Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia dan juga UKM meletakkan harimau sebagai antara perkara yang ada dalam cartanya. Ya. Jadi UKM di Universiti Melaya ada berapa alwi harimau? Universiti Melaya. Harimau di Universiti Melaya. Ada 3. Tengah Ada 3. 1, 2, 3. USM ada 2. USM ada 2, kiri dan kanan. UKM ada 1. Ya. Tapi selepas itu, universiti-universiti yang moden tidak ada harimau di dalam jatanya, dalam simbolnya. Harimau hilang. Sehilangnya ataupun semakin berkurangnya harimau, tidak ada pemikiran bahawa harimau itu menjadi simbol kebijaksanaan di universiti-universiti itu, tapi digantikan dengan simbol-simbol yang lain. Jadi ini perkara yang paling asas sekali. Kenapa saya menyatakan tentang harimau? Kerana harimau sangat sinonim dengan tanah Melayu, dengan Malaysia. Jadi itu sebabnya harimau ini menjadi simbol yang antara yang paling penting dalam konteks memahami pembentukan sebuah negara itu. Mau tak mau kita kena terima hakikat itu. Itu sebabnya apabila pasukan bola sepak Malaysia menukar namanya daripada Harimau Malaysia, dia jadi tak kena. Kita masih dikenal sebagai Harimau Malaya. Jadi elemen harimau itu mempunyai kekuatan tersendiri dalam memahami pembentukan sebuah negara seperti Malaysia. Ya. Sama juga dengan di wilayah-wilayah ataupun negara yang tertentu seperti di Bengal misalnya. Harimau mempunyai kaitan dengan di Bengal. Bengal Tiger sangat terkenal. Apabila dirujuk saja Bengal Tiger, orang dah memahami tentang perkara itu. Jadi haiwan masih lagi menjadi simbol yang penting. Ketika harimau menjadi simbol bagi Malaysia, Garuda menjadi simbol bagi Indonesia. Balas setiap negara mempunyai simbol haiwannya sendiri. Thailand dengan gajah putihnya, dengan gajahnya. Jadi dalam konteks ini, pertanyaan kepada saudara Ainul tadi, haiwan masih lagi memainkan peranan yang tersendiri sebagai satu bentuk lambang budaya, lambang negara. Dan ini saya fikir merupakan antara perkara yang takkan pupus ataupun takkan hilang begitu rupa. Walaupun harimau Malaya mungkin akan pupus satu masa, tetapi nama harimau itu akan kekal. Harimau Malaya itu. Itu sebabnya sekarang ini kita berusaha untuk memastikan jumlah harimau itu tidak pupus. Kita hanya, tak silap saya lah, ada dalam 40 ke 50 ekor harimau liar sahaja yang ada. Dan selagi Universiti Melaya tak tutup, selagi UKM tak tutup, selagi USM tak tutup, ataupun ditukar lambang-lambang itu, lambang harimau itu akan ada di dalam jata universiti-universiti tersebut. Jadi sebagai menjawab soalan Ainul tadi, bagi saya haiwan masih lagi mempunyai peranan yang tersendiri sebagai simbol dan sebagainya. Malah kita Malaysia menjadi kelang kabut kerana tak ada ayam, daging ayam tak cukup. Satu negara huru-hara. Telur ayam tak cukup, satu negara huru-hara.
ayam di KFC semakin kecil menjadi isu nasional. Jadi perkara-perkara berkaitan dengan haiwan masih akan kekal dalam kehidupan harian kita walaupun kita berada dalam abad ke-21 ini. Alwi. Ya, terima kasih Doktor. Pak Amrullah ada nak tambah tentang unsur-unsur haiwan di Sulawesi Selatan, apakah digunakan juga mungkin dalam logo atau jata-jata komando tentara dan sebagainya, kalau ada yang betul. Klub sepak bola Makassar itu disebut dengan Juku Eja atau ikan merah untuk melambangkan warna merah yang menjadi warna simbol dari klub sepak bola Makassar. Jadi Juku Eja disebut pasukan Juku Eja. Dan juga selain lambang dari University Hasanuddin menggunakan gambar ayam, ada juga yang menarik bagaimana penggunaan hewan dalam melambangkan karakter sifat manusia. Luar biasa, betul. Ya, biasa memang itu, luar biasa. Kalau kita bercanda dengan kawan, ada bahasa Bugis bilang Andre Kobuaja. Itu menandakan makan buaya makan itu. Jadi istilahnya seperti orang yang makan segala. Jadi kadang itu diperuntukkan buat orang yang serakah atau untuk orang yang pengejar wanita. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Atau disebut dengan tedong. Itu untuk menundukkan orang yang bodoh, yang hanya dicucuk hidungnya, ikut ke sana kemari, mau diapakan pun, ya itu. Kalau di Malaysia, Dr. Amrullah, bodoh ni dikaitkan dengan lembu. Ya, di sini kerbau. Tedong kerbau. Ya. Kalau di Malaysia dia lembu. Lembu jadi mangsa. Tak pasal-pasal semua berkaitan dengan bodoh pergi ke lembu. Jadi sebenarnya ada banyak yang, tapi yang menarik juga ketika misalnya zaman-zaman kerajaan menggunakan lambang-lambang harimau, misalnya kayak di Talok Macan Keboka, Ritalo. Ini cukup menarik buat saya karena macan itu nggak ada di Sulawesi Selatan. Jadi mereka meminjam simbol tersebut. Atau di Sulawesi tidak ada macan? Tidak ada. Oh. Tak ada macan. Hewan pemangsa itu hanya buaya sama ular python. Itu yang. Jadi makanya rusa itu, ketika saya membahas tentang rusa, pemangsa rusa itu hanya manusia. Menarik. Ya. Jadi bagaimana tadi saya kembali ke soal rusa itu, bagaimana rusa menjadi simbol, bagaimana tanduk rusa itu di rumah-rumah bangsawan, atau di Toraja tanduk kerbau itu menjadi simbol ketinggian dari masyarakat Sulawesi Selatan. Tidak ada harimau di sini. Tidak ada macan. Gajah? Jadi, gajah? Tak ada. Oh. Tak ada. Kuda banyak, kuda kan? Kuda banyak, ya. Tapi itu kan kuda diimpor, itu datang dari Sumbawa. Kuda, ya, bukan asal Sulawesi. Bukan asal. Dia banyak dibeli dari Sumbawa. Ya. Jadi datang dari Batu 17. Ya. Ya, bagi mereka yang tak tahu, kuda Sumbawa merupakan kuda yang terbaik di Nusantara. Ya, betul. Ya. Selain daripada kuda daripada Sumatera, kuda Sumbawa mempunyai kedudukan yang paling tinggi sekali. Dan dia banyak menjadi sumber ekspor. Padahal Sumbawa itu merupakan sebuah pulau yang tidak terlalu besar sangat. Betul. Ya, Pulau Sumbawa. Tetapi dia mampu untuk melahirkan kuda. Cerita pasal kuda ni, kalau sejarah kuda lagi menarik kalau kita nak tengok. Ya. Bagaimana kuda bermula, bagaimana kuda diternak, dan dalam konteks alam Melayu,
sebuah kajian yang dihasilkan oleh Clarence Smith. Clarence Smith. Dia kaitkan bagaimana kuda dengan kehadiran Islam, terutamanya di Aceh. Kuda dikaitkan dengan kehadiran Islam. Kuda dan gajah ini dikaitkan dengan kehadiran Islam. Artikelnya Elephant and Horses with the Coming of Islam itu cukup menarik untuk diberikan perhatian. Dan ada satu kajian yang dilakukan oleh beliau juga berkaitan dengan perdagangan kuda merentas Indian Ocean, membawa kuda-kuda daripada luar sampai ke alam di Nusantara, di alam Melayu, di Asia Tenggara. Ini juga merupakan antara aspek yang kerangka yang lebih luas dalam konteks itu. Yap. Betul ya. Okey. Abad 16-17 itu kuda mulai ramai di Sulawesi Selatan. Sebelumnya naskah-naskah tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Tentang Saya kuda. sementara ini sedang mengumpulkan sumber-sumber tentang kuda di Sulawesi Selatan. Ya, sama dengan di Tanah Melayu, kerana kuda bukanlah haiwan asal di Tanah Melayu. Sebaliknya dibawa oleh kolonial, sama ada kuda yang besar ataupun kuda padi untuk menarik lancar, untuk menarik kereta kuda dan sebagainya, ataupun untuk kepentingan pegawai-pegawai British lah pada waktu itu. Jadi dia bukan haiwan asal daripada di Tanah Melayu. Okey. Ya, okey mungkin. Ada yang lain, Alwi? Setakat ni belum ada lagi. Okey. Sempat ni rasanya kita nak masak maruku ni. Ni Dr. Amrullah. Sure. Selain daripada Dr. Amrullah yang melihat tentang haiwan ni, ada tak sejarawan lain yang turut mengkaji, menjalankan kajian, melakukan penulisan berkaitan dengan haiwan ni? Untuk di Sulawesi Selatan saya belum menjumpai, tapi untuk di BRIN saya kemarin berdiskusi dengan satu profesor di sana dan kami sharing data dan rencana kami akan collaboration untuk menulis tentang kuda. Okay. Very good. Kerana ada beberapa tulisan berkaitan dengan kuda, saya rasa antara buku yang paling penting adalah Breads of Empire, Breads of Empire. John Bancroft itu merupakan penulisan yang cukup baik. Bagi saya kuda di alam Melayu, dan kalau di Malaysia kuda ni begitu menarik kerana dia mempunyai kaitan dengan pelbagai perkara, sama ada sebagai militeri dan sebagainya sejak daripada zaman Melaka lagi. Dan dalam zaman moden kita ada apa yang kita panggil sebagai kalender kuda. Kalender kuda. Kerana kalender kuda ni penting, mempunyai kaitan dengan aktiviti lumba kuda. Jadi ini yang dipaparkan dalam filem Piramli, filem tu, bagaimana aktiviti ini boleh membawa kepada aktiviti hujung minggu dan sebagainya. Jadi aktiviti lumba kuda ni sangat penting ketika tahun-tahun sebelum merdeka, dan walaupun masih dilakukan sampai ke hari ini, tapi dia taklah sepenting seperti zaman sebelum merdeka itu. Saya tak pasti bagaimana di Sulawesi, adakah aktiviti lumba kuda dan yang seperti itu dilakukan? Sudah tak ada lagi. Terakhir kalau masa kolonial saja. Maksudnya lumba kuda? Ya, sudah tak ada lagi. Okey. Dan bagaimana respon masyarakat tempatan ketika itu? Saya tidak melihat hal itu. Dulu ada pacuan, ada tempat di wilayah selatan itu pacuan kuda, tapi saya tak pernah mendapatkannya lagi. Tapi ada record tentang hal tersebut. Bagaimana Raja Goa terakhir itu punya kuda yang yang sangat terkenal dan memenangkan perlombaan. Bukan Raja Goa, Raja Bone. Okey. Ketika zaman Sultan Hasanuddin, adakah pembentukan militer ketenteraan dia mempunyai pasukan anggota tentera berkuda? Sepertinya saya belum tak menemukan hal tersebut. Ini bermakna bahawa kecuali ketika
menyampaikan pesan perang. Dia menggunakan bila-bila itu, para utusan berkuda untuk menyampaikan pesan untuk perang. Gitu. Tapi ketika mengenai pasukan berkuda saya tak nampak, karena di diorama fragmen gambar perang Perang Makassar tak nampak kuda dalam fragmen tersebut. Yang ada perang saling muka itu, berhadap-hadapan. Dr. Amrullah, saya tanyakan itu kerana dalam tradisi perang di Tanah Melayu juga, saya tidak jumpa lagi, saya tak nampak lagi adanya pasukan tentera berkuda. Tetapi dia merupakan antara pasukan yang penting di Aceh dan di Jawa. Dan saya fahami perkara itu di Tanah Melayu kerana kuda bukanlah haiwan asal di Tanah Melayu. Jadi kesukaran untuk mendapatkan jumlah kuda yang besar dan sebagainya itu memang masuk akal kalau kita lihat bahawa tidak ada pasukan tentera berkuda. Walaupun Melaka ada kuda dan sebagainya, walaupun ada disebutkan, tapi saya masih tak nampak lagi ataupun tak jumpa lagi adanya pasukan tentera berkuda itu. Bergajah digunakan tetapi tidak dalam bentuk pasukan tentera bergajah. Dia menjadi tunggangan kepada Sultan sewaktu berhadapan dengan tentera Portugis dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang sebegini masih perlukan penelitian yang mendalam bagi saya lah secara peribadi. Misalnya dalam konteks ketenteraan dan seumpamanya. Okey, Alwi. Ada juga menarik, Doktor. Bagaimana menghina seorang bangsawan dengan mencuri kudanya. Oh, okey. Iya, sesuatu ada banyak kasus seorang bangsawan yang kudanya dicuri, itu cara mempermalukan bangsawan tersebut. Okey. Wah, menarik. Dianggap kuda itu menjadi satu dengan bangsawan. Ketika kuda itu dicuri, itu artinya dia tidak punya harga untuk menjaga marwahnya dia. Ya. Alright, itu bagi saya ya cukup menarik lah. Okay, Alwi, anything else? Kita dapatkan satu lagi soalan, Doktor. Sebelum kita tutup. Panjang lagi. Ada setengah jam lagi. Aku nak, masih nak buat maruku lagi ni. Apalah, kita ambil satu soalan lagi lah. Okay, silakan. Mungkin saya ada dua soalan lagi, Doktor. Okay. Lepas cukup dua soalan ni, jangan ambil lagi. Lepas tu kita tutup. Okay, baik. Apa pendapat Doktor? Saya kira kedua-duanya boleh menjawab lah. Mungkin mewakili Tanah Melayu dengan Sulawesi lah. Apa pendapat Doktor mengenai kepercayaan masyarakat Cina kalau di Sulawesi Tiongkok lah yang menggunakan unsur binatang atau haiwan lah dalam zodiak mereka? Nanti saya cari sekejap. It's a very interesting question. Okay, zodiak Cina. Dr. Amrullah bagi saya respon tentang soalan ni. Alwi, soalan ini berkaitan dengan zodiak Cina ya. Haiwan. 12 haiwan dalam zodiak Cina. Dia bermula dengan tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam jantan, anjing, babi ataupun khinzir. Ini zodiak yang ada dalam kalender Cina. Dan zodiak ini telah pun dikatakan wujud sejak zaman Shi Huangdi lagi. Sekitar abad yang ke 2000 sebelum Masihi. Ini menarik bagi saya. Dan penetapan nama-nama haiwan itu juga mempunyai kaitan dengan kisah Gautama Buddha yang dia panggil, yang meminta kehadiran semua haiwan datang kerana beliau ataupun Gautama Buddha ingin mengucapkan selamat jalan sebelum beliau meninggal dunia. Jadi yang paling awal sekali datang adalah tikus. Jadi itu sebabnya tikus diletakkan pada haiwan yang pertama dan seterusnya lah khinzir, babi dalam senarai itu. Well, satu perkara yang penting yang saya nak sebutkan adalah orang Cina sangat percaya kepada zodiak ini.
Setiap orang akan mempunyai zodiaknya sendiri. Alwi, zodiak kalau ikut Cina apa, Alwi? Tak nak sebut. Bagi orang Cina, mereka percaya kepada haiwan ini. Ini menyebabkan adalah satu kepantangan bagi mereka untuk mengenaya haiwan tersebut. Haiwan yang sama zodiak dengan kelahiran mereka. Sebagai contoh, ayam jantan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah of course naga. Kerana kita takkan jumpa naga. Naga merupakan haiwan yang berada di antara atas dan juga bawah. Ya. Jadi bagi mereka yang lahir dalam tahun naga merupakan tahun yang superior. Pertamanya, dia takkan jumpa naga berbanding dengan haiwan lain, jadi dia tidak bimbang untuk menyalahgunakan ataupun melakukan kekasaran kepada naga. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga tidak boleh menggunakan perkataan untuk menyumpah serana haiwan tersebut. Jadi ini semata-mata untuk menjaga kemurnian, kebersihan dirinya. Kalau dia tahu tikus, dia tak boleh bunuh tikus dan sebagainya. Walaupun tikus tu melakukan kerosakan dan sebagainya. Tapi saya tak nak lihat daripada sudut itu. Kerana daripada penelitian yang saya lakukan, wujud satu persamaan dengan apa yang dicatatkan dalam kitab tip. Kitab tip ni merupakan kitab perubatan kalangan orang Melayu. Dalam kitab itu ada disebutkan tentang 12 haiwan Melayu. Yang pertama tikus. Sama dengan Cina, tikus. Yang kedua, ketika Cina, zodiak Cina ada lembu, di dalam kalangan orang Melayu diletakkan kerbau. Lepas tu ada harimau, ada pelanduk. Menariknya, orang Melayu juga dalam kitab tip ada naga, sama dengan Cina. Dan dalam masa yang sama ada lembu, ada kuda, ada kambing, ada monyet, ada ayam, ada anjing, dan akhir sekali berbanding dengan khinzir, kura-kura menjadi haiwan terakhir sebagai dalam senarai kitab tip itu. Jadi sekarang ini, berdasarkan kepada pandangan-pandangan awal, ramai yang menyatakan bahawa haiwan dalam kalender orang Melayu seperti tercatat dalam kitab tip itu diambil daripada budaya ataupun daripada kitab-kitab dan juga kepercayaan Arab. Tapi di sini saya membuktikan bahawa pengaruh Cina kelihatannya lebih besar dalam melahirkan senarai haiwan sebagaimana yang tercatat dalam kitab tip itu. Dan dalam kitab tip itu juga disebutkan haiwan-haiwan ini juga mempunyai sifat-sifat dalam diri orang Melayu itu. Kalau dia tikus, dia macam inilah. Dalam pepatah orang Melayu kata, pengecut seperti tikus. Lebih kurang macam itulah maksud dia, kan? Tikus. Jadi dalam keadaan ini, sifat-sifat itu ada tercatat di dalam kitab tip ini. Berani seperti harimau. Kita dah sebut tentang bodoh seperti lembu. Ada dekat situ. Dan perkataan ataupun perkara-perkara ini yang menjadi asas. Dan bagi orang Melayu pula, saya fikir berbanding dengan orang Cina, terutamanya dalam suasana hari ini, kita tidak begitu mempercayai tentang senarai sifat-sifat ini dalam diri orang Melayu. Ya? Ada yang kata ini syirik, ada yang kata ini tidak betul dan sebagainya. Berbanding dengan kepercayaan orang Cina. Orang Cina begitu percaya kepada zodiak ini. Orang Melayu sekarang dah lupa pun tentang perkara ini. Dia tak ingat pun dalam kalender Melayu dia lahir tu tahun, ada bulan berapa tu haiwan apa. Dan kebanyakan kita tak tahu pun benda ni. Malah saya sendiri hanya tahu apabila saya baca buku kitab tip ini. Baru dapat. Rupanya ada tentang senarai ini dalam kalangan orang Melayu. Sebelum ni saya tak tahu pun bahawa adanya haiwan dalam konteks pemahaman dalam kalangan orang Melayu. Kalau saya tak baca kitab tip itu. Jadi itu saya rasa respon kepada soalan yang dikemukakan. Alwi. Pak Amrullah, kalau ada nak tambah? Mungkin saya cukup saja. Karena saya coba cari tadi kemarin yang berkaitan dengan hewan sebenarnya ada juga. Tapi dalam catatan saya taruh di mana? Ada di dalam buku situ mengenai senarai. Ya, senarai tentang binatang-binatang itu dan karakter-karakter itu ada. Tapi ya.
Tak apa. Nanti Pak Amrullah cari dan kita boleh berkongsi kemudian. Boleh, siap. Okay. Very interesting. Ya. Kita ambil sebenarnya saya berharap ada soalan yang dikemukakan dari rakan-rakan kita kalau ada daripada Sulawesi yang ingin mengutarakan soalan atau ada dari mahasiswa-mahasiswa sejarah Unhas yang ingin bertanyakan soalan. Setakat ini tak ada lagi atau kita ambil teruslah soalan yang terakhir ya. Saya kira soalan terakhir lah daripada terakhir. Amirul Ashraf. Assalamualaikum Doktor. Di dalam penulisan karya-karya alam Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin, terdapat banyak kisah-kisah yang dikaitkan dengan haiwan. Contohnya peristiwa Hang Tuah menjinakkan kuda teji yang dikatakan sangat ganas. Oleh itu, bagaimana kisah tersebut dapat memberi pengajaran dan menonjolkan kekuatan pendekar alam Melayu? Saya kira ini saya serahkan kepada anak-anak jantan dari Jabatan Sejarah UM lah. Saya pertamanya saya kena tanya balik kepada orang kepada yang bertanya ni, adakah sekarang ini telah ada satu keputusan yang jelas bahawa Hang Tuah tu wujud, berdarah dan juga berdaging. Kerana sekiranya isu berkaitan dengan kewujudan Hang Tuah itu masih tidak selesai, maka pertanyaan ini sebenarnya tidak relevan sama sekali. Well, okay. Walau bagaimanapun, sebenarnya ada satu perkara yang saya fikir pelajar-pelajar sejarah perlu faham. Ya. Sejarah merupakan satu disiplin yang cuba untuk mengetengahkan perkara-perkara yang sebenar berlaku ketika itu. Ya, sebenar berlaku. Sejarah bukanlah suatu disiplin ilmu yang tujuan utamanya untuk menjadi pengajaran dan sebagainya. Tidak. Itu sebagai sampingan-sampingan di bawah-bawah sahaja. Yang paling penting sekali adalah untuk menonjolkan ataupun menyatakan peristiwa tersebut benar-benar berlaku berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. Jadi pentafsiran sejarah kemudiannya barulah yang menjelaskan bagaimana sejarah itu boleh dijadikan sebagai pengajaran lah, patriotisme lah dan sebagainya. Jadi itu datang kemudian. Jadi berdasarkan kepada itu, aspek yang paling penting kita nak tanyakan, adakah peristiwa Hang Tuah itu benar-benar berlaku? Jadi kalau kita meneliti tentang persejarahan yang ada, wujud satu perdebatan tentang kewujudan Hang Tuah. Ataupun kalau Ahmad Adam kata Hang Tuha ataupun Hang Toh. Jadi perkara ini merupakan antara perkara yang paling asas. Ya. Tapi bagi saya, hal-hal berkaitan dengan haiwan yang dipaparkan dalam sejarah Melayu merupakan antara perkara-perkara yang cukup menarik untuk diberikan perhatian. Ya. Ada sebahagiannya yang bersifat legenda, bersifat mitos dan bersifat mistik, tetapi dalam banyak keadaan ia juga menonjolkan peristiwa-peristiwa sejarah yang sebenar berlaku. Sebagai satu contoh misalnya yang paling mudah sekali adalah bagaimana Sultan Melaka menunggang gajah ketika berhadapan dengan Portugis. Ada dicatatkan dalam sejarah Melayu tentang perkara itu. Memang dalam realiti sebenar pun kita dapati bahawa Sultan Melaka ketika itu memang menunggang gajah menghadapi serangan tentera Portugis. Ya. Dan kepintaran orang Melayu untuk mendalami ilmu gajah dicatatkan dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Memang ada apa yang dipanggil sebagai kitab-kitab seperti Mentera Gajah yang membolehkan orang Melayu yang dipanggil sebagai pawang gajah ini untuk mengawal gajah, mendalami tentang gajah, malah mampu untuk menundukkan gajah. Jadi perkara-perkara ini perlu untuk di cross-reference. Apa yang dinyatakan dalam sejarah Melayu ataupun kitab-kitab ini perlu cross-reference. Kita tak boleh ambil perkara itu ataupun apa yang dinyatakan itu semata-mata. Kerana kita perlu faham bahawa kitab sejarah Melayu, malah sebahagian daripada kitab-kitab hikayat dan sebagainya itu bukanlah sumber sejarah
yang sebenar-benarnya. Malah terdapat sarjana yang menyatakan bahawa dalam sejarah Melayu 100 tahun hanya kemungkinan besar 40% saja yang real, yang sebenar dalam sejarah. Sementara 60% itu bukanlah peristiwa sejarah yang sebenar. Baliknya menjadi tulisan-tulisan untuk mengangkat golongan bangsawan, menjadi tulisan-tulisan simbolik dan sebagainya. Jadi sebegitu rupa. Jadi mereka yang menggunakan kitab-kitab ini, kita perlu perhatikan bahawa di manakah sejarah yang sebenar dalam kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan itu. Itu respon saya. Alwi. Ya, Pak Amrullah kalau ada nak tambah atau ada soalan? satu kisah di Luwu yang berkaitan dengan kerbau bule yang mampu mengobati penyakit kulit. Jadi ini juga berkaitan dengan berdirinya satu kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan. Jadi ada satu putri Luwu yang menderita penyakit kulit, lalu dia diasingkan dan dalam pengasingannya diikuti oleh para pengikutnya. Pada suatu kesempatan putri ini berjumpa dengan kerbau bulai dan kerbau itu menjilati luka penyakit kulit yang diderita oleh putri tersebut dan akhirnya sembuh. Lalu kemudian putri itu bertemu dengan Pangeran Bone yang terpesona melihat kecantikannya ketika dia sudah sembuh. Lalu kemudian dia melamarnya dan dianggap itu asal-usul dari berdirinya kerajaan Wajo. Mereka berjumpa di bawah pohon Wajo. Kalau tak silap seperti itu. Jadi ada banyak kisah-kisah mistis juga, mitos juga di dalam Lontara yang perlu dikaji lebih jauh dan belum banyak yang menganalisis itu lebih jauh. Mungkin sementara seperti itu. Saya fikir line kita dah semakin tak elok, Alwi. Betul. Saya pun dah barangkali aura untuk menyambut hari raya itu sudah semakin kuat. Saya juga menantikan bunyi-bunyi mercun. Jadi mungkin Dr. Din masih tak berapa dengar, kita terputus-putus. Alwi? Ya Doktor. Kalau dah macam ni kita saya tak dengar. Tak dengar Ya. Halo. Ya. Ya, saya dapat dengar suara. Tak, kita ada masalah lain. Okey, baik. Kalau macam tu kita tamatkan sesi webinar kita pada kali ini. Mungkin di masa yang akan datang mungkin ada tajuk atau tema yang mungkin kita boleh sentuh atau tidak, kita mungkin boleh buat sesuatu yang lebih mungkin terbuka lah, bukan webinar lah. Kita mungkin boleh pembentangan atau conference antara kedua universiti mungkin selain daripada Boleh saya? Ya, sila. Ya. Kemarin saya dihubungi oleh pejabat wakil dekan 1 untuk membincangkan bagaimana untuk bisa membangun kerjasama di Universiti Malaya, utamanya Jabatan Sejarah. Siapa tahu mungkin kita bisa kolaborasi untuk melakukan riset bersama atau seminar bersama. Misalnya besok mungkin saya jumpa dengan beliau untuk melaporkan hal ini juga. Mungkin saya akan, bila ada masa, saya mau coba bincangkan dengan Cik Awi dan Dr. Asarudin mengenai rencana tersebut jika berkenan. Ya. Saya fikir ia merupakan satu usaha yang bagus dan saya fikir
kita perlu untuk merapatkan hubungan yang memang sudah sedia ada, ya. Kerana memang sejak tahun-tahun kebelakangan sebelum PKP dan sebagainya memang ada satu bentuk hubungan dengan UNHAS, walaupun mungkin hubungan itu tidaklah begitu rapat, tetapi memang ada hubungan itu. Dan saya fikir sudah sampai masanya untuk kita merapatkan lagi hubungan antara Jabatan Sejarah, bukan sekadar kalangan dosen-dosen ataupun kalangan pengajarnya, tetapi juga kalangan pelajar-pelajarnya. Ya? Ini yang antara merapukan yang paling penting. Dan saya juga mensyorkan kepada Persatuan Sejarah Universiti Malaya untuk misalnya mengadakan satu hubungan webinar, satu hubungan online dengan pelajar-pelajar sejarah daripada UNHAS. Dan saya rasa saudara Alwi boleh menjadi penengah ataupun medium untuk melakukan hubungan ini. Dan kalau boleh ia dilakukan kerana kita ada teknologi itu, ya, kita ada teknologi. Dan saya fikir ia merupakan satu usaha yang cukup baik. Okey, baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua orang panel kita yang mengupas dengan begitu terampil dan analitikal tentang haiwan di alam Nusantara ini. Saya kira sebenarnya tidak cukup puas kerana saya juga menantikan soalan daripada teman-teman dari UNHAS. Barangkali mungkin di lain kesempatan kita boleh dapatkan soalan-soalan yang mungkin ingin ditanyakan kepada khususnya dengan Dr. Azharuddin ataupun mahasiswa daripada Universiti Malaya, khususnya Persatuan Sejarah yang ingin bertanyakan lebih lanjut dengan Dr. Amrullah. Mungkin kita boleh kemukakan persoalan tersebut di Facebook dan sebagainya. Saya kira ini dulu untuk kesempatan yang ada pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azharuddin yang mewakili Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Terima kasih juga diucapkan kepada Pak Dr. Amrullah yang mewakili Departemen Sejarah Universitas Hasanuddin. Semoga wadah ini bukanlah menjadi permulaan dan yang terakhir. Semoga kita boleh menambah atau meluaskan lagi perbincangan kita, mungkin seperti yang dinyatakan tadi, conference atau yang lebih besar daripada ini. Barangkali kerana di dalam lontara itu sebenarnya masih banyak yang haiwan-haiwan yang belum kita kupas dengan lebih lanjut. Begitu juga dengan karya-karya atau tulisan-tulisan daripada naskah-naskah Melayu. Mungkin banyak lagi yang kita boleh kongsikan. Dan diharapkan ada mungkin satu medium organisasi yang ingin digunakanlah atau menaja kita punya conference inilah di masa akan datang. Saya kira itu dulu. Terima kasih diucapkan juga kepada rakan media kita daripada Tribun Timur yang memberikan kerjasama untuk live streaming mereka, juga kepada Persatuan Sejarah Universiti Malaya yang bertungkus lumus untuk menyiapkan webinar pada malam ini. Diucapkan khususnya kepada saudara Afiq yang banyak memberikan maklumat untuk bagaimana untuk kita menyelesaikan webinar pada kali ini. Jadi untuk itu saya ucapkan selamat berhujung minggu, selamat bercuti untuk rakan-rakan di Malaysia yang menyambut Hari Deepavali pada esok hari. Sebenarnya di Malaysia Pak Amrullah, untuk pengetahuan Pak Amrullah, esok kita public holiday kerana menyambut rakan-rakan kita yang beragama Hindu menyambut Hari Deepavali. That's why lah Dr. Azharuddin tadi nyatakan awal-awal dia nak, kalau boleh awal siap Maruku. Nak balik. Maruku. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak buat Maruku. Okey. Alright, thank you. Bye. Siap. Semoga ini Terima menjadi kasih Dr. Amrullah. Terima kasih. Terima kasih semua. Ayam jantan dari Makassar dan harimau hebat daripada Universiti Malaya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih. Dah live pula Dr. Din dengan Dr. Amrullah. Saya ingat baru nak ambil gambar tadi. Oh, tak apa. Tak apa, ada juga ambil gambar dengan diorang guna ni tadi.
Okey. Ada wakil media Indonesia rasanya ni, Tribuna ni. Oh, ada lagi? Ada lagi? Hello? Ya Pak, saya lupa nama, minta maaf. Lepas tu ada Ila Liana Tanjung lagi seorang. Oh itu rasanya lecturer di Unhas kot. Tak apalah, terima kasih banyak Saudara Afiq atas kerjasama ini. Mungkin kita boleh buat next project lah. Saya kira untuk next project mungkin kita boleh macam yang dinyatakan oleh Dr. Din tadi lah. Kerjasama dengan persatuan siswa sejarah. Lagipun Cik Alwi, ni merupakan bulan-bulan terakhir kita orang. Next sesi mungkin junior kita orang lah yang akan masuk. Oh, ya ke? Tak apalah. Serahkan kepada junior. Kalau Cik Alwi nak dengan saya, nak kontak saya boleh je. Saya ada je dekat jabatan tu. Saya tak lari mana pun. Okay, tak apa. So saya tamatkan kita punya sistem niat ni lah kalau boleh. Terima kasih daripada Tribun News. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Okey, terima kasih. Okey, Okey, terima kasih. kita boleh tamatkan Okey, boleh.